Okay guys, Assalamualaikum semua. Guys, dalam video kali ni korang boleh nampak ada dua action camera depan aku ni. Salah satu kamera ni kamera apa dan kamera apa. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, sebenarnya aku nak bagi tahu dekat korang semua, start daripada bulan ni 27 hari bulan sehingga 12 hari bulan 6, Insta360 tengah buat summer sale. Korang boleh jimat sehingga 40% diskaun. Sebelum korang nak beli action camera daripada Insta360, korang kena tengok video aku. Kamera yang ada depan aku ni, korang boleh tahu perbezaan kualiti antara kedua-dua kamera ni. Walaupun kedua-dua kamera ni daripada Insta360, cuma benda ni orang kata, aku bagi contoh, sekiranya korang ada bajet lebih ataupun bajet yang ekstra, why not korang ambil yang lebih upgrade dan lebih memberi kelebihan dalam dunia vlogging korang ataupun di saat korang tengah create kau punya moment dalam video. Macam itulah. Tapi itulah, benda ni aku shoot ni, ini pun orang kata bracket last minute punya aku custom, cuma agak bergoyang sikit. Kau boleh nampak ni, boleh nampak vibrate ni. Ni aku tak tahulah dia punya kualiti video macam mana. Korang boleh tengok sendiri. Kalau orang kata video tu okey lah. Kalau video tak okey, korang boleh tengok lah dia punya kualiti stabilizer dia. So tak nak dibuang masa, let's go. Biasa geng, nak buat perbezaan antara dua kamera ni, tapi plan last minute sebab aku order barang tu tak sampai lagi. Ada satu bracket tu yang boleh kita mount dua kamera dalam satu tempat macam tu. Tapi benda tu tebal lah. Yang ni sekadar plate besi yang nipis. So bila orang kata agak-agak kena bumper ke apa benda, kau boleh nampak kamera tu memang orang kata vibrate teruk lah. Untuk buat perbandingan antara dua kamera ni, terpaksa aku stop and then aku record. Tapi aku nak cari the best place yang aku boleh cerita tentang kamera ni dekat korang semua. Let's go. Ni mount aku dah upgrade. So untuk side mirror sini, and then aku buat satu bar, besi bar, and then kita boleh claim menggunakan Insta360 punya mount. So aku akan share dengan korang 4 kelebihan. Sebenarnya ada banyak, tapi aku nak share 4 saja kelebihan Insta360 X5. Jom follow video aku, kita borak atas motor. Apa macam geng, korang boleh nampak kan kamera terbaru daripada Insta360. Yang aku tengah shoot sekarang ni, aku menggunakan S Pro 2 dan aku menggunakan Pure Mode, maksudnya mood malam. Dan yang depan korang ni pun aku menggunakan Pure Mode juga. Cuma kelebihan X5 ni, Pure Mode ni, tak ada dekat X4. So kita tak nak borak panjang-panjang, korang sendiri tengok perbandingan. Let's go, kita shoot ke pavilion. Okay guys, jom kita hidupkan kedua-dua kamera. So dekat sini saja kita boleh nampak perbandingan. Yang ni cerah sedikit dan yang ni agak gelap sedikit. Cuma kedua-dua ni kita gunakan 5K, frame rate 30. This one pun sama. Okay, let's go. And then start record. Macam aku cakap tadi, aku janjikan korang, aku akan share 4 kelebihan X5 yang tak ada dekat X4. Dan kepada korang yang sebagai viewer aku, korang boleh layan di music, and then korang boleh komen perbezaan dua kamera ni. Let's go. It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't shine like they used to. The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us. The city don't want us. And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie. No, honestly, it doesn't feel like home, like home.
This city don't want this. Got a tendency to fading out underwater. Yeah, are we losing touch? Are we falling? And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. Aku dah share dengan korang Bukit Bintang. Now aku nak bawa korang menggunakan kedua kamera ni. Kita ambil view KLCC. Let's go. Pada hari ni hari biasa kan. Pada hari ni hari biasa, bukan weekend. Ramai gila. So jom kita pergi ke KLCC guys. Macam aku cakap dengan korang di awal video, sebelum korang nak beli action camera, korang kena tengok video aku dulu. Seperti macam aku cakap, yang tengah aku shoot sekarang ni aku menggunakan action camera Insta360 Ace Pro 2. Cuma yang hanya boleh record view depan sebab kita mount kamera ni dekat helmet. So kalau aku toleh kanan, toleh kiri, toleh atas, toleh bawah, baru boleh kita ambil video tu. Tapi kalau menggunakan 360 dengan satu record, tinggal korang nak edit dekat application Insta360. So view depan, view belakang, view bawah, view atas, view kiri dan kanan korang boleh on the spot, boleh capture. Cuma korang kena edit lah macam tu. So bagi aku, kalau korang nak katakan the best camera lah, the best camera 360 is better. Cuma korang kena buat dua kerja. Maksudnya dua kerja. First korang kena edit and then save. Edit, save. Edit, save. So maksudnya korang nak ambil angle mana, kiri, kanan, depan, belakang. Cuma kalau macam action camera, korang dah apa yang kau record, just jump cut apa yang kau cakap, macam tu lah. Ataupun ambil momen-momen yang menarik, macam tu. Cuma korang termiss momen, in case view yang menarik dekat belakang ke, dekat bawah ke apa benda, sekiranya korang tak tuju kamera korang dekat situ. Tapi untuk Insta360 korang takkan miss the view. So itu kelebihan untuk 360. So apa macam, pilihan di tangan korang. Okay guys, tadi aku dah buat perbandingan dengan korang tentang view malam X5 dengan X4. Perbezaan ni macam mana? Korang komen dekat bawah. Kelebihan kedua, sekarang ni aku cakap menggunakan mic daripada X4. So dekat keliling sekarang ni ada berangin dan suasana bising dengan motor. Perbezaan antara dua mic, dan sekarang ni korang dengar menggunakan mic daripada X5 pula. So macam mana suaraku? Agak-agak clear ke tidak clear? Sebab korang sebagai viewer kena komen lah, mana satu, X4 dengan X5, mana yang membuatkan suara lebih capture walaupun kawasan keliling aku ni bising. Okay guys, nombor 3 aku nak share dengan korang perbandingan kualiti gambar. So let's go, kita foto. Let's go, kita klik foto. So macam ni, kau boleh nampak kan, even aku tak ubah kedudukan kamera ni. Just korang mana kau nak ambil gambar tu, simple je. Adjust. Okay, KLCC. And then snap. Sama juga sini. Adjust KLCC, snap. Ini adalah kelebihan Insta360. So ibarat angle, tak kisah kedudukan angle kamera kau macam mana pun, kau boleh capture depan ataupun belakang, tiada masalah. So aku dah share kepada korang tiga kelebihan. Dan aku nak share kepada korang nombor 4 ni, 4 yang terakhir. Sebenarnya banyak lagi, tapi aku hanya nak share kepada korang 4. Untuk yang lain-lain tu korang kena tunggu next content aku, okay? Kita akan share lebih banyak lagi.
Okay guys, nombor 4 terakhir, perbezaan X4 dengan X5 ni, dia punya lens ni. Ni aku tengah ketuk-ketuk ni, kau boleh nampak ni. Jap ni. Ni kunci ni. Kau boleh nampak ni? Kau boleh nampak ni. Insta360 telah upgrade lens ni in case kalau pecah ke ataupun calar ke, korang boleh cabut sendiri and then korang boleh masuk lens yang baru sendiri. Berbeza dengan X4. X4 ni in case kalau lens kita pecah ke apa benda, kena batu ke di saat kita tengah vlog, so kita kena bawa service center and then diorang akan ada satu tools dia sendiri, then buka komponen-komponen ni untuk cabut dia punya lens. Berbeza dengan X5. X5 ni korang boleh buat sendiri di rumah. Yang penting waktu korang nak beli X5 ni, korang beli sekali dengan dia punya lens kit. So lens tu korang boleh cabut sendiri di rumah. Sekiranya lens ni kalau crack ke, jatuh ke, pecah ke, anything happen lah, berlaku accident ke, tak perlu hantar dekat service center. So itu kelebihan nombor 4 lah. Dan kepada korang viewer aku yang baru, nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan X5 ni, jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Aku akan share banyak lagi kelebihan dekat X5 ni yang aku tak cakap dengan korang. So kalau korang nak buat perbandingan antara X4 dengan X5, bagi aku X5 ni memang win lah, orang kata menang lah dari segi audio, view bila malam. X5 ni memang nice gila. Akhir kata daripada aku, jangan lupa tekan klik link description bawah video aku, sebabkan Insta360 tengah buat summer sale. Korang boleh jimat sehingga 40% diskaun guys untuk pembelian action camera daripada Insta360. Cepat-cepat klik link description bawah video aku, okay? Video aku sampai sini saja. Kita jumpa next video. Peace.